Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Nota Kimia Sir Amiruddin. Okay, so untuk video kali ni kita masih lagi dalam bab 5 form 4 ikatan kimia, dan hari ni kita nak bercerita tentang ikatan ion. So dalam previous video saya ada share dengan awak macam mana cara untuk kita buat bahagian yang pertama, which is magic table. Okay, ingat lagi magic table ni step dia macam mana. So kenapa penting untuk buat magic table? Sebab kita nak tahu formula kimia yang terbentuk daripada atom tu jumpa dengan atom tu. Macam tu. Okay, jadi dalam soalan ni kan, yang X dengan Y ni, bila kita dah buat magic table macam ni, so kita tahu dah, oh, formula kimia dia yang terbentuk ialah XY. Macam tu. Maksudnya, bila kita nak lukis nanti, dia akan jadi lagi mudah. Sebab kita dah tahu dah formula kimia dia. Okay, so sekarang ni kita pergi pada step yang kedua. Saya tulis dekat sini Step yang kedua, apa yang kita nak kena buat ialah kita kena lukis. Okay, nak lukis macam mana cara dia? So ambil tadi dia punya formula kimia. Formula kimia dia adalah XY kan? Okay, bila kita nampak formula kimia dia adalah XY, kita kena faham macam ni. Okay, sebelah X ni, nombor ataupun bilangan bagi atom X ni ada berapa biji? Dia sebenarnya 1 biji. Kenapa? Sebab konsep dalam kimia, anything yang berada di sebelah kanan bawah, ini kita panggil sebagai bilangan. Sementara anything yang berada belah kanan atas, kita panggil sebagai cas. Okay, jadi kalau kita nampak X ni, dekat belah bawah dia adalah 1, maksudnya ni bilangan lah. Macam tu. Jadi X ni ada sebiji, tapi dalam kimia dia tak tulis biji tu. Okay, sama juga dengan Y, dia ada 1 juga. Okay, jadi benda yang kita nak kena tahu daripada information ni adalah apa? Maksudnya X ni dia punya bilangan ialah 1 biji, dan Y dia punya bilangan ialah 1 biji juga. Okay, so kita dah tahu yang ni. Maksudnya lukisan dia nanti akan jadi ada 1 biji X, ada 1 biji Y. Macam tu Okay, lepas tu daripada X dan Y ni, kita kena tahu dia punya susunan elektron kepada atom. Okey, so saya tulis kat sini, ini adalah susunan elektron kepada atom X. Jadi, apa susunan elektron atom X? Susunan elektron atom, bila kita nampak perkataan atom, kita kena tahu atom ni dia belum stabil lagi. Jadi susunan elektron dia akan jadi macam mana? Kita dah tulis dah pun kat atas dalam magic table tadi, 281. Okey, tulis kat sini 281. Okey, untuk Y pula susunan elektron dia adalah 287. Okey, yang saya tengah tulis ni, ini adalah atom punya susunan elektron. Okay, bila kita nak melukis sebatian ion, awak kena lukis susunan elektron bagi ion. Macam tu. Kita sekejap lagi kita nak buat susunan dia tu, dia kena buat yang ion. Maksudnya bila sebut je ion ni, awak kena faham macam ni. Okay, kalaulah atom tadi, secakap atom ni apa? Dia belum stable lagi. Tak stabil. Sebab apa tak stabil? Sebab nampak elektron valence dia ada 1 dengan 7. Tak stabil lah tu. Maksudnya bila kata ion, ion ni pula ialah susunan elektron bila dah stabil. Jadi maksudnya kalaulah 1 ni dibuat apa tadi? Dia derma 1. So susunan elektron bila dalam bentuk ion dia akan jadi 28. Macam tu. Okay, untuk Y pula 287, 7 ni dia buat apa? Dia terima 1. So dia akan jadi 288. Jadi awak kena ingat, bila kita nak buat lukisan untuk sebatian ion, sebenarnya kita akan ambil yang ini. Kita akan ambil susunan elektron ion. Kesilapan ramai murid adalah bila dia lukis, dia pergi lukis susunan elektron atom. Itu yang salah. So sebenarnya awak kena lukis susunan elektron kepada ion. Boleh faham? So apa maksud dia? Okay, kita buat benda ni dalam bentuk lukisan Okey, jadi yang pertama adalah lukis X dulu. Okey, lukis X, saya buat dia punya nukleus. Okey, ni adalah atom X, nukleus dia jangan lupa. Okey, lepas tu tengok nak lukis petala. Ni. Ramai murid dia akan pergi ambil berapa petala? 3 petala. 1 2 3. Dia pergi lukis 3. Sebab apa 3? Sebab dia ambil yang atom. Sepatutnya awak kena ambil yang ini. 2 petala je. Okey, jadi tulis kat sini. Saya buat macam ni Ni petala pertama,
Ni petala yang kedua. Begitu. Okey. Dapat sini. Lepas tu kita tanda ataupun lukiskan dia punya elektron. So elektron ada dekat dalam ni. Untuk petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selesai. Lepas tu bila nak lukis sebatian ion, kena ada apa? Kena ada bracket. Sepanggil dia pagar. Kena ada pagar ataupun bracket macam ni. Yang tutup dia kiri dan kanan. So X ni dekat atas ni kena ada charge dia. Jadi X tadi apa formula ion dia? Formula ion dia adalah X plus. Jadi kita akan buat kat sini tanda dia plus juga. Macam tu. Boleh faham? Okay, settle X. Kita buat sebelah kanan pula adalah Y. So Y dia ada sebiji. Dia punya susunan elektron dia adalah 288. Jadi kita pun buat macam ni. Okay, Y sebuat dengan warna biru lah untuk nota. Okay, dalam exam nanti awak guna warna yang sama je. Okay, so Y ni dia ada berapa petala? Dia ada 3 petala ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai shell. 1, 2, 3. Begitu. Okay, ada 3 petala ataupun 3 shell. Macam mana boleh ada 3 shell ni? Tengok kat sini tadi. 1, 2, 3. Macam tu. Okay, jadi kita pun tandakan dengan dia punya elektron. 2. Petala kedua ada 8. Dan petala ketiga pun sama, ada 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lepas tu awak pun tutup dia punya bulat ni dengan pagar buat bracket kat sini. Dan bracket dia awak kena guna bracket yang petak macam ni tau. Jangan buat bracket yang bujur tu. Okay, so selesai. Lepas tu tandakan dia punya charge. Tengok kat sini, Y dia punya charge ialah negatif, ion dia. Jadi tulis kat sini negatif. Selesai. Okay, jadi lukis macam ni kelas, awak akan dapat 2 markah. Macam tu. So susunan dia macam mana kita nak tahu? X duduk kiri ke duduk kanan? Duduk kiri ke duduk kanan? So X mesti duduk kiri. Sebab apa X duduk kiri? Sebab X ni adalah logam ataupun cation. Okay, tengok macam saya pernah cakap sebelum ni, dalam video sebelum ni. Kalau X ni adalah logam, so dia duduk belah kiri. Ni logam, ni bukan logam. Macam tu. Okay, boleh faham sampai sini kelas? So ini adalah step untuk kita lukis. Dapat 2 markah. Okay, dan step yang terakhir, lepas kita dah buat lukis, so benda yang ketiga adalah kita nak buat ayat. Okey, jadi dalam step yang ketiga ni nak buat ayat. Okey, ayat penerangan. So ayat ni sebenarnya, okey, saya bagi tahu awak satu rahsia. Nak buat ayat untuk dapat 6 markah, kan soalan ni kan 8 markah. 2 markah dah dapat dah lekat lukisan. Okey, kat sini 2 markah adalah lukis. So ayat lagi 6 markah. 6 markah ni adalah ayat. So nak dapatkan 6 markah untuk bahagian ayat, sebenarnya dia datang daripada magic table. Begitu. Ayat ni sebenarnya datang daripada magic table. Okey, macam mana ayat dia? Okey, awak dengar saya cakap ni. Okey, ayat dia macam ni. Semua orang kena jelas. Letak pensel. Okey, tengok kat sini. Jeng. Ni kan, tadi magic table kita buat. Mungkin ada murid yang tanya, "So, kenapa beria betul kita buat magic table ni? Sedangkan bukannya markah pun benda ni. Setakat nak tahu ni je kita buat magic table." Yes, memang betul. Kita just nak tahu dia punya formula kimia je. Tapi sebenarnya 6 markah tu datang daripada sini. Umpamanya kalau kita buat karangan bahasa Melayu, ni rangka karangan. Rangka memang tak ada markah. Tapi inilah dia punya ayatnya. Kita nak idea dia, kita nak cakap apa? Kat sini. Okay, tengok Nombor 1, kita akan cakap pasal susunan elektron. Okey, petak yang pertama ataupun kolom yang pertama ni ayat pertama. So dengar dulu ayat dia. Sekejap lagi saya akan tulis. Okey, ayat dia apa? Kita akan cakap macam ni. Susunan elektron bagi atom X ialah 281. 1 markah. Macam tu. Susunan elektron
bagi atom Y ialah 287. 1 markah. Boleh faham? Gitu. Ulang lagi sekali untuk ayat susunan elektron bagi atom X ialah 281, manakala atom Y, kalau nak combine lah, manakala atom Y ialah 287. Dia boleh jadi 2 markah, boleh jadi juga 1 markah. Tengoklah kepada soalan skema tu. Tapi point dia adalah, ini adalah ayat yang pertama kita cerita pasal susunan elektron dulu. So dapat markah. Dalam bahasa Inggeris, electron arrangement for X atom is 281, while electron arrangement for Y atom is 287. Boleh. Okay, saya pergi pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua dekat dalam kolom yang kedua. So macam mana ayat dia? Okay, dengar sini. Atom X tadi, dia kan tak stabil. So sekarang ni dia nak jadi stabil. Okay, dia nak jadi stabil apa? Dia nak jadi stabil oktet. Maksudnya kat belakang ni nak ada 8. Sama juga dengan Y, dia nak jadi oktet juga. Kat belakang ni nak ada 8. Okay, sekarang ni macam mana nak buat ayat dia? Ayat dia macam ni. Untuk mencapai kestabilan susunan elektron secara oktet, apa yang X akan buat? Atom X akan menderma satu elektron membentuk ion X plus, 1 markah. Cerita ayat ni je 1 markah. Seulang lagi sekali Untuk mencapai susunan elektron yang stabil secara oktet, atom X akan menderma satu elektron membentuk ion X plus, 1 markah. Okay, cerita Y pula. So Y macam mana ayat dia? Untuk mencapai susunan elektron yang stabil secara oktet, atom Y akan menerima satu elektron membentuk ion Y minus. Gitu. 1 markah. Sudah dapat berapa dah? Dah dapat dah 1, 2, 3, 4. 4 markah. Macam tu. Boleh faham? Dalam bahasa Inggeris, to achieve stable octet electron arrangement, X atom will donate 1 electron to form X plus ion. To achieve stable octet electron arrangement, Y atom will accept 1 electron to form Y minus ion. Selesai. 4 markah dah dalam tangan. Cerita pasal magic table je. Gitu. Sikit lagi, 2 markah lagi. Daripada 6 tu dah dapat 4 dah dalam tangan. Okay, sekarang ayat yang ke berapa? Keempat Okay, so cerita pasal ni pula. Cerita pasal kolom yang ketiga. So nampak tak kat sini, X plus bila jumpa dengan Y minus, secara fitrahnya ataupun secara logiknya, dia akan tertarik ke tertolak. Ibarat macam ni lah, ni orang lelaki jumpa dengan orang perempuan, secara lumrahnya dia akan tertarik lah. Macam tu. Sama ke dengan ion ni? Ion positif jumpa ion negatif, secara lumrah dia akan tertarik duduk sekali jadi benda ni. Okay, sekarang ni kita nak cerita benda tu. So siapa yang menarik dia orang ni? So ayat dia akan jadi macam ni. Ion X plus dan ion Y minus ditarik oleh siapa? Oleh satu daya yang bernama elektrostatik. Kalau siapa ingat lagi, daya yang menarik dalam sebatian ion ni, nama dia adalah daya elektrostatik yang kuat. Daya itu adalah kuat. Kita belajar detail dia dalam sifat fizikal nanti, berkaitan dengan takat lebur, takat didih. Okey, so seulang lagi ayat dia. Ion S plus dan ion Y minus ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. 1 markah. Dah 5 dah dapat situ. Dalam bahasa Inggeris, X plus ion and Y minus ion is attracted by strong electrostatic force. Okay. Dan yang terakhir, markah yang ke-6.
Okey, cikgu tulis kat sini Nombor 4 nak cerita pasal apa? Cerita pasal ni. So ayat dia macam mana? Satu sebatian ion dengan formula kimia XY terbentuk. Settle. Satu lagi markah kat sini. Faham tak? Dalam bahasa Inggeris, an ionic compound with chemical formula XY form. Itulah markahnya. Kenapa kita kena buat magic table? Sebab daripada magic table ni lah awak boleh skor 6 markah dalam ayat penerangan. Dapat tak point tu? Boleh Jadi dalam ayat ni saya tak tulis lah. Boleh awak tulis sendiri. Sebagi awak tulis sendiri. Biasa kalau dalam kelas saya akan tulis lah. Saya akan tulis bantu untuk tulis, untuk awak explain segala benda tu. Tapi dekat sini saya nak minta awak tulis sendiri. Supaya apa? Supaya sambil awak dengar yang saya cakap ni, sambil tu tangan awak tulis. Okey, boleh? Jadi bila awak tulis ada 6 point tadi. Sekejap saya tulis nombor je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka awak tulis tu, awak akan dapat markah dia 6. So bila 6 markah campur dengan 2, dapatlah 8 markah. Settle. Boleh faham? Begitu. Jadi susah ke senang ni nak jawab ikatan ion punya benda? So malam ni kita dah settle dah untuk belajar lukis dan juga ayat penerangan. Maka selesailah kita punya silibus tentang ikatan ion. Jadi benda-benda ni lah soalan boleh tanya. Okay, so dalam kelas saya akan bincang lah soalan menggunakan modul yang sebenar. Okay, so siapa yang rasa nak join kelas ke apa, nanti boleh message saya secara personal. Okay, nanti admin saya akan reply. Okay, so class, that's all. Thank you so much untuk hari ni, untuk video ni. Dan next video kita akan pergi kepada next punya benda pula. Awak boleh komen dekat ruangan komen awak nak belajar pasal apa. Okay, thank you so much. Bye semua. Assalamualaikum.